5. Negara yang paling termiskin di dunia. Senarai ini berdasarkan pendapatan per kapita GDP negara pada setiap tahun. 5. Burundi. Burundi adalah sebuah negara yang terletak di bahagian timur benua Afrika. Kemiskinan negara ini berpunca dari faktor kelemahan infrastruktur, kekurangan sumber makanan dan tahap kesihatan serta sistem pendidikan yang lemah. Namun begitu, faktor utama yang menyumbang kepada kemiskinan negara ini adalah rasuah dan pergolakan politik. Peperangan saudara juga kerap berlaku di negara Burundi, khususnya dari tahun 1993 sehingga tahun 2005. Tidak seperti negara Afrika yang lain, Burundi tidak mempunyai banyak hasil semula jadi yang boleh diekspor secara besar-besaran dan bertambah malang apabila sumber asli mereka sering diseludup ke negara lain. Seperti hasil emas yang diseludup di negara Kongo, menjadi antara negara yang paling bahaya untuk diduduki. Ramai yang berpusu-pusu untuk meninggalkan negara Burundi, termasuk pelabur, peniaga, rakyat kelas tengah dan atasan. 4. Niger. Lebih 80% negara ini adalah padang pasir. Walaupun Niger adalah sebuah negara yang membangun, pembangunan berlaku secara amat perlahan. Berbeza dengan kebanyakan negara Afrika di dalam senarai ini, peperangan saudara jarang berlaku dan keadaan di Niger adalah aman. Namun begitu, seperti juga Burundi, kelemahan infrastruktur yang lemah menyebabkan masalah kesihatan dan masalah kekurangan makanan, menjadikan ini sebagai masalah utama rakyat negara tersebut. Tanpa bekalan asas yang cukup, mereka senang untuk dijangkiti penyakit, khususnya di kalangan kanak-kanak kecil. Kebanyakan rakyat Niger tinggal di kawasan terpencil yang jauh dari bandar utama, dan hasil ekonomi mereka kebanyakannya datang dari hasil bercocok tanam. Namun begitu, disebabkan faktor cuaca yang panas terik, ia menyebabkan hasil tanaman mereka adalah sangat terhad. 3. Liberia. Satu lagi negara dari benua Afrika. Negara ini terletak di kawasan barat Afrika, menduduki tempat ketiga dengan populasi penduduk sebanyak 4 juta orang. Sering dipaparkan di muka-muka berita dengan insiden peperangan yang berlaku. Kemiskinan mereka disumbangkan oleh peperangan saudara dan kelemahan struktur kerajaan yang memerintah. Ekonomi negara ini merundum mendadak sebanyak 90% pada tahun 1989 sehingga tahun 1995. Disebabkan peperangan yang sering berlaku, rejim yang memerintah Liberia menghabiskan masa dan sumber kewangan untuk berperang sesama mereka dengan menguatkan ketenteraan, membeli senjata dan mendirikan kubu pertahanan. Ini menyebabkan pembangunan untuk rakyat terbantut dan hak rakyat tidak dibela. Disebabkan oleh pergolakan ini, pelabur takut untuk melabur di negara mereka. Kemiskinan ini menyumbang kepada sistem kesihatan yang lemah penduduk, secara langsung terdedah dengan pelbagai penyakit seperti AIDS, HIV, TB, malaria dan pelbagai penyakit lain. 2. Zimbabwe. Zimbabwe terletak di utara Afrika. Negara tersebut mempunyai penduduk seramai 16 juta orang. Walaupun mempunyai banyak sumber asli seperti gas asli, sumber besi, emas, tembaga dan berlian, ekonomi mereka merundum disebabkan oleh perang saudara dan rasuah. Lebih 70% penduduk di negara tersebut tidak mempunyai pekerjaan. Apa yang tragis, pada tahun 1970 sehingga tahun 1980-an dahulu, Zimbabwe adalah sebuah negara Afrika yang kaya. Zimbabwe menjalani pembangunan yang pesat, sistem pendidikan yang membangun dan pelbagai kelebihan untuk rakyat. Namun pada tahun 1997, kerajaan Zimbabwe banyak menghabiskan duit mereka untuk tujuan politik, membayar pengundi untuk mengundi mereka, memberikan wang kepada musuh politik dan disumbangkan lagi dengan aktiviti rasuah di kalangan kerajaan. Letakkan Zimbabwe menjadi antara negara paling miskin di dunia. 1. Democratic Republic of Congo. Democratic Republic of Congo adalah sebuah negara yang terletak di bahagian tengah Afrika. Negara ini menduduki tempat keempat di dalam senarai negara Afrika yang mempunyai penduduk paling terpadat dan di tangga yang ke-9 di tangga dunia. Kongo kaya dengan sumber semula jadi yang boleh diekspor sebagai sumber kewangan. Ada yang berpendapat jika kerajaan mereka bersih dari rasuah, mereka boleh menjadi antara negara Afrika yang paling terkaya dan pesat membangun. Namun begitu, disebabkan oleh kerajaan yang korup, rakyat tersepit dan sengsara. Pembangunan kurang dijalankan, apatah lagi kelebihan dan bantuan yang disalurkan untuk rakyat. Kerajaan Kongo dikatakan sangat korup apabila Perdana Menteri mengarahkan pembantunya untuk mengeluarkan duit sebanyak 1 juta
Mereka akan mengeluarkan 5 juta dan memberi 1 juta kepada Presiden, manakala menyimpan 4 juta lagi untuk mereka sendiri. Peperangan saudara juga kerap berlaku membuatkan segala pembangunan dan bantuan untuk rakyat terbantut. Terima kasih kerana menonton segmen Kupi-Kupi Fakta. Terima kasih kerana menyokong saluran ini. Sila klik di skrin untuk menonton video kami yang lain. Sila like dan share jika anda rasa video ini bermanfaat. Kami akan memuat naik 1 video fakta pada setiap hari. Subscribe ke saluran ini untuk mendapatkan fakta harian yang menarik. Like dan follow laman sosial kami, Kupi-Kupi Dulu Bah.